Sejak itu, Datuk Haji Fazil Muhammad Noor mula muncul sebagai tokoh ulung yang amat disegani kehebatannya. Ustaz Fazil Muhammad Noor dilahirkan pada 13 Mac 1937 di Kampung Seberang Pumpung, Alustar, Kedah. Beliau merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Derga, Alustar pada tahun 1946. Pada tahun 1958, beliau melanjutkan pelajaran di Maktab Mahmud Alustar sehingga tahun 1962. Setahun selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dan tamat pelajaran dalam tahun 1967 dengan memegang ijazah dalam jurusan perundangan syariah. Sebelum melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar, beliau berkahwin dengan Siti Khadijah Ibrahim dalam tahun 1963. Penglibatan Ustaz Fazil dalam politik menyerlah sejak beliau masih di bangku persekolahan. Seawal tahun 1958 lagi, beliau telah terlibat dan aktif mengikuti perjuangan PAS. Sebenarnya beliau telah pun aktif dalam PAS sejak tahun 69. Cuma beliau selepas itu melanjutkan pelajaran ke Mesir dan PAS pula menyertai Barisan Nasional. Oleh itu beliau tidak aktif dalam PAS, lebih menumpukan kegiatan Abim. Tapi bila PAS ditendang keluar daripada Barisan Nasional dan menghadapi masalah krisis kepimpinan, ketika itulah beliau terjun ke dalam PAS secara bersungguh-sungguh dan aktif semula memberi syarahan, pandangan, kuliahnya melalui wadah PAS. Beliau terlibat secara yang lebih aktif pada tahun 78 kerana beliau menjadi calon pilihan raya, peringkat parlimen di Kuala Kedah dan peringkat Dewan Undangan Negeri di Derga, Alustar. Pada waktu permulaan PAS menyertai Barisan Nasional, di mana pada waktu itu beliau salah seorang pemimpin ABIM, kalau tidak silap saya naib ketua ABIM lah. Beliau merasakan bahawa di dalam PAS tak ada orang yang berani nak menegur Datuk Asri. Jadi beliau telah menyampaikan hasrat beliau kepada saya dan saya telah memberikan jawapan kepada beliau bahawa saya kata selama ini saya banyak membuat teguran-teguran ataupun memberikan pandangan-pandangan kepada Datuk Asri. Di dalam PAS, beliau mula dikenali ramai apabila bertanding dalam tahun 1978 di kursi Dewan Undangan Negeri Bukit Raya, Pendang, Kedah dan sekaligus memenangi kursi tersebut. Sebab masa tu PAS Kawasan Kuala Kedah ni ketendusan dengan kepimpinan. Jadi kalau kami duk cari pemimpin lah masa tu. Jadi selepas tu bila Ustaz Fadil dipecat, kami pun bincang untuk meminang dia supaya balik menjadi yang di-Ketua PAS Kawasan. Kami pun terus pergi. Bila kami sampai di sana, dia pun bersetuju untuk balik ke Kedah dan menjadi yang di-Ketua PAS Kawasan. Pada tahun 78 kalau saya tak silap saya lah. Di situlah mula saya kenal dengan dia. Beliau dilantik sebagai Pesuruhjaya PAS Kedah dan diamanahkan sebagai naib yang di-Pertua PAS Pusat dalam tahun 1981. Selepas itu dilantik sebagai timbalan yang di-Pertua PAS Pusat dalam tahun 1982. Dia telah melantik saya sebagai Setiausaha PAS Kawasan sejak tahun 85 sehingga tahun 2000 tahun 2000 menjadi Setiausaha dia lebih kurang 15 tahun. Jadi saya cukup kenal lah dengan kepribadian dia tu. Dia memang seorang pemimpin yang bagi saya lah. Dia sebagai pemimpin saya, dia sebagai bapa saya dan dia sebagai kawan saya. Manakala tahun 1989 beliau dilantik sebagai yang di-Pertua PAS Pusat. Selepas perlembagaan PAS dipindah bagi mengubah nama-nama jawatan, beliau kekal sebagai Presiden PAS sehingga 23 Jun 2002. Ketika Ustaz Fazil menerajui PAS, PAS berjaya menguasai senario politik sehingga hampir berjaya menggugat pengaruh UMNO dalam pilihan raya umum tahun 1990 dan 1999.
Walaupun ketika itu, Barisan Nasional dan UMNO di bawah kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad cuba memburuk-burukkan PAS seperti dalam peristiwa Memali, cuba mengkaitkan PAS dengan keganasan dan ekstremis, namun usaha-usaha tersebut menemui kegagalan. Apabila mereka melihat isu Taliban bukan merupakan isu yang tajam untuk memusnahkan PAS, mereka memilih pula klip video Memali. Video Memali, peristiwa yang berlaku 17 tahun yang lalu. Atas nasihat polis juga, permintaan polis, PAS janganlah lagi mengadakan hari-hari peringatan peristiwa 19 November 85 di Memali. Kita akor dengan permintaan itu. Selepas itu PAS tidak pernah lagi mengadakan hari-hari peringatan Memali. Saya akan bercerita tentang perkara ini. Tiba-tiba RTM menghidupkan semula. Kerajaan menghidupkan balik. Membuka semula luka yang sudah hendak, yang sudah berparuh. Fitnah yang sudah tidur digerakkan semula oleh UMNO. UMNO adalah takut kepada ancaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqazah. Fitnah itu tidur. Allah melaknat siapa yang menggerakkan, yang mengejutkan fitnah yang sedang tidur. Siapa yang membangkitkan sebuah fitnah? Memali UMNO. Ini dua orang yang bertanggung jawab. Menteri Penerangan, Fesa Parlimen dia. Budak dia bukan orang macam tu. Dia nak keamanan juga. Takkan dia nak itu membangkitkan perkara-perkara yang boleh merosakkan negara. Dia tak. Dia akan, mereka mesti elakkan porak-perandaan di mana-mana pun. Dan itulah dia Allahyarham tidak pernah lah, kalau bagi dari segi saya, nak bangkitkan kerusuhan atau kacau bilau, ada kekecohan di mana-mana pun dia tak ada. Tebalnya faham perkauman yang wujud di Malaya dan sekarang di Malaysia memang agak sukar untuk kita pecahkan benteng ini. Tapi usaha awal yang dibuat oleh Ustaz Fadzil Muhammad Noor dan kabinetnya pada waktu itu akan terus diteroka oleh kepimpinan kemudian untuk bertahaluf dan bekerjasama dengan orang-orang bukan Islam untuk mencapai matlamat perjuangan tanpa mengorbankan dasar parti. Ini yang diteroka oleh Allahyarham Ustaz Fadzil. Kita tidak pernah membalas keganasan dengan keganasan, apalagi nak memolakan keganasan. Ada orang PAS yang dibunuh, kita tidak bertindak balas. Bangunan PAS dia pecah, kita tidak bertindak balas. Dipukul, disepak, diterajang, kita tidak bertindak balas. Karena kita komit dengan perjuangan yang berdasarkan kepada Islam dan memenuhi ciri-ciri demokrasi. Ustaz Fadzil yang tegas dalam memperjuangkan Islam adalah dikenali sebagai pemimpin yang sederhana, moderat dan berjaya mengekang usaha-usaha buruk UMNO Barisan Nasional dengan cara yang tersendiri. Ustaz Fadzil dalam kepimpinannya tegas terhadap dasar Islam, walaupun di sudut approach-nya dilihat liberal. Artinya boleh bekerja sama dengan mana-mana pihak, berhubung dengan mana-mana pihak tanpa ia berganjak dengan dasar Islam itu. Dan sebarang tuduhan ekstremis dan pelampau yang dilemparkan kepada PAS dan seluruh gerakan Islam, terutama sekali di awal abad 15 Hijrah, ditangkis dengan begitu hebat oleh Allahyarham Ustaz Fadzil. Terutama sekali ditegaskan soal penyertaan kita dalam demokrasi. Kita tidak memberontak secara militan, tapi kita tegas bahawa penyelesaian kepada orang Melayu dan orang Islam di Malaysia ini melalui Islam yang diutuskan oleh Allah. Ini yang selalu ditegaskan oleh
Allahyarham Ustaz Fadzil Muhammad Noor.